Faham? Gunakan CST instead of FST, ni CST. Ini first time dengar kan? First time kan? First time. FST ni fear selling technique. CST ni compassionate selling technique. Compassionate. Ataupun nak panggil care pun boleh tak? Caring selling technique. Tapi caring ni dia caring je. Kalau compassion tu dia kita letakkan, kalau katalah kita kat tempat dia macam mana? Empathy lah. Empathy selling technique lah. Tak pakai EST pun boleh. Tapi aku panggil suka CST, compassionate. So bila current issue, kita kena tunjukkan CST pada prospek. Sebagai contoh tadi wording dia, okey cik, saya baru trigger ada satu artikel daripada Cosmo pasal kan seorang peniaga ni, dia duit dia, simpanan dia habis untuk tanggung anak dia yang kena aksiden, lumpuh dan koma, habis duit dia. Jadi saya terfikir kan, dalam kalangan saya punya kontak ni atau circle ni, saya yakin mesti ada yang ada orang yang mungkin ada anak yang macam orang ni. Jadi saya terfikir, adakah dia tahu kan risiko benda ni dan bagaimana nak bantu selesaikan, kurangkan impak daripada risiko ni. Jadi saya nak terangkan kat cik, kebetulan kita tengah buat kempen berkenaan dengan satu produk namanya Warisan Gold ni, dibagi cashback dan juga dibagi sum cover rendah sikit untuk lebih ramai orang mampu nak sign up. Cik boleh tak saya nak terangkan sedikit. So daripada current issue, tunjuk current issue, bawa pergi ke apa? CST. Maksudnya kita care pasal kita punya circle. Sebab saya rasa setiap orang dalam circle saya patut tahu benda ni. Faham tak? So kan lain sikit cara menjual tu. Okay. So ini adalah skrip dia. So current issue kan banyak tak current issue, apa lagi current issue? Itu kalau yang pasal death dengan TPD kan. Sebab meninggal dunia ni, contoh macam dekat Gunung Liang lah, kenapa ni, kenapa tu, kenapa ni kan, aku dah post dah kan. Kau sebut kenapa pun, kalau Allah kata dia akan mati dekat puncak Gunung Liang, dia akan mati situ, kau buat apa pun kan. Itu nak menunjukkan bahawa kau tak ada power, kau tak tahu mati kat mana. Sama juga kita boleh cakap, bang, dia arwah mustaqim tu plan nak pergi gunung mana dah, mungkin Gunung Liang ni sebagai dia punya latihan lah kan? Tapi kalau diberi pilihan, agak-agak dia nak mati ke atas tu. Tak. Tapi kalau bab mati ni, tak lambat sesaat, tak cepat sesaat. Dan bagaimana keadaan, bila masa ketika bagaimana, semua tak ada pilihan kan. Cuma kita boleh berdoa, ya Allah, apa kita nak, mudah-mudahan Allah tunaikan. Tapi semua tu kehendak Tuhan, which is situ adalah rahsia. Itu rahsia Tuhan. Cuma kematian tu rahsia Tuhan, tapi perancangan kewangan itu siapa punya tanggungjawab? Kita punya tanggungjawab.